ini mempunyai makna yang cukup istimewa kerana ini adalah simposium julung kali dianjurkan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara sejak jawatankuasa ini ditubuhkan. Pada hari ini, keselamatan negara tidak lagi hanya diukur melalui keupayaan mempertahankan sempadan atau menangani ancaman bersenjata. Kita kini berhadapan dengan ancaman yang lebih kompleks, termasuk jenayah cyber, penyebaran maklumat palsu, ekstremisme, jenayah rentas sempadan, pengintipan, campur tangan asing, serangan terhadap infrastruktur kritikal serta penyalahgunaan teknologi baru seperti AI. Di peringkat antarabangsa, pelbagai negara turut berhadapan dengan ancaman hybrid, iaitu ancaman yang menggabungkan elemen fizikal, digital, ekonomi, psikologi dan geopolitik secara serentak. Sebagai the upper house, Dewan Negara memainkan peranan semak dan imbang yang penting dalam meneliti dasar dan perundangan secara lebih mendalam, objektif dan berpandangan jauh. Tanggungjawab jawatankuasa bukan untuk menggubal dasar kerajaan atau menentukan keputusan eksekutif. Sebaliknya, untuk menjalankan penelitian yang bebas, profesional dan berasaskan bukti terhadap undang-undang yang sedang berkuat kuasa serta mengenal pasti ruang-ruang penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan dan parlimen. Saya berharap perbincangan yang akan berlangsung sepanjang hari ini tidak hanya tertumpu kepada mengenal pasti kelemahan atau kekuatan undang-undang sedia ada,